Aku nak share satu cara untuk korang buat duit ekstra tanpa buat kerja ekstra, tapi kena ada kereta. So sebelum aku cerita sikit ni, aku nak cerita sikit background pasal company yang nak offer benda ni. Company ni lah Ahmad's Fried Chicken. So Ahmad's Fried Chicken ni masa lepas mak dia meninggal, dia usaha untuk carikan resepi untuk recreate balik resepi mak dia ni, resepi ayam goreng ni. Tapi dia tak dapat dan setelah beberapa tahun R&D, tahun 2020 baru dia dapat exactly resepi dia nak, dan dia buka dekat Sabah Jaya yang first one, and it's 100% Muslim owned lah. Sekarang ni diorang dah buka dalam 30 outlet across Malaysia, dan in the future dalam tahun ni tak silap aku, diorang nak plan nak buka lagi 66 new outlets, bukan dekat Malaysia saja, termasuk dekat luar juga. So untuk capaikan matlamat diorang ni, yang future plan diorang ni, diorang kenalah buat marketing yang proper. So Ahmad Fried Chicken kalau nak buat marketing yang proper dekat social media, boleh contact CCA. Korang tengok video ni sebab nak tahu pasal set income tadi kan, bukannya sebab nak tahu pasal Ahmad Fried Chicken ni sangat. So cara dia senang je. Aku tengok owner dia posting tadi, basically dia hanya perlukan 30 biji kereta, dan 30 biji kereta ni dia nak letak stiker Ahmad Fried Chicken punya branding. Dan apa yang korang perlu buat adalah isi form dia, dan korang boleh dapat up to RM390 sebulan tak silap aku. Untuk 3 bulan je korang akan nak letak branding korang dekat kereta korang. So kalau korang ada kereta yang tak kemek lagi, tak ada wrap sangat lagi ke, yang masih elok, tak nak lah yang dah tak boleh jalan kan, korang boleh isi form tu, pergi dekat dorang, dan dorang akan coverkan kos pasang dan cabut nanti. Korang punya kerja buat benda biasa. Kalau setiap hari korang dah bawa kereta tu pergi kerja, just make sure korang drive kereta tu gerak. Aku rasa ni adalah satu cara untuk diorang dapatkan branding diorang kat luar tanpa diorang keluarkan banyak sangat kos, but at the same time membantu untuk kita juga, sebab kita boleh buat duit ekstra tanpa buat kerja ekstra lah. So apa detail yang korang perlu tahu, aku kena baca sikit lah kat sini. Kos pasang dan cabut stiker Ahmad Fried Chicken memang diorang akan tanggung, aku dah cakap tadi, dan pembayaran akan dibuat setiap 20 hari bulan. And then yang aku rasa yang paling best lah, korang dapat satu family meal dekat Ahmad setiap bulan, dan projek ni akan start bulan depan, lagi beberapa hari je, Julai 2025. Siapa yang berminat, isi form, aku akan share nanti form tu kat situ, dan aku akan tag juga owner dia nanti. So kalau korang nak lagi cerita-cerita marketing macam ni, ataupun tips-tips buat duit ekstra macam ni ke, aku tak janji aku akan keluarkan tips duit ekstra banyak sangat, but pasal marketing boleh follow kau ni.